Suasana media sosial sejak semalam agak tekang bila tular satu isu yang benar-benar menyentuh sensitiviti ramai. Seorang pelajar dari Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah atau UMPSA dilaporkan telah ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung dakwaan menghina Islam di media sosial. Menurut laporan yang dipetik daripada Berita Harian, Ketua Polis Pahang, Yahya Osman, memaklumkan bahawa penuntut tersebut ditahan pada awal pagi. Polis mengambil tindakan segera selepas gambar dan tangkap layar yang didakwa milik individu itu mula tersebar luas. Apa yang mencetuskan kemarahan ramai adalah gambar seorang lelaki dewasa yang dipercayai memijak Al-Quran selain tangkap layar komen yang didakwa menghina Nabi Muhammad SAW. Perkongsian itu pantas menjadi tular dan mengundang reaksi keras daripada masyarakat. Ketua Polis Pahang turut menjelaskan bahawa pihaknya akan memohon perintah reman bagi membolehkan siasatan dijalankan dengan lebih terperinci. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan kerana menghina agama. Jika sabit kesalahan, hukuman boleh membawa kepada penjara sehingga 2 tahun dan denda. Selain itu, suspek juga disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menggunakan kemudahan rangkaian secara tidak wajar untuk menghantar komunikasi yang menyakitkan hati atau bersifat jelik. Hukuman bagi kesalahan ini boleh mencecah penjara sehingga setahun, denda maksimum RM50,000 atau kedua-duanya sekali. Isu ini mula mendapat perhatian lebih meluas selepas seorang pengguna Threads dikenali sebagai F.Geekmy menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap individu terbabit yang didakwa bertindak melampaui batas dalam menghina agama. Dalam situasi seperti ini, emosi masyarakat memang mudah terusik. Soal agama bukan perkara kecil. Ia menyentuh hati, maruah dan sensitiviti umat. Namun, dalam masa yang sama, proses undang-undang tetap perlu berjalan dengan adil dan telus. Tuduhan yang berat memerlukan siasatan yang rapi supaya kebenaran dapat ditentukan tanpa dipengaruhi spekulasi atau kemarahan awam. Pada pandangan anda, bagaimana sepatutnya masyarakat mengawal reaksi di media sosial apabila berdepan isu sensitif seperti ini supaya keadaan tidak menjadi lebih tegang? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.